Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho mengakui persiapan skuad negara bagi menghadapi Piala Hyundai ASEAN 2026 sedikit terjejas apabila beberapa pemain dalam perancangannya tidak mendapat pelepasan daripada kelab untuk menyertai pasukan. Bagaimanapun, beliau yakin barisan pemain yang dipanggil, sebahagian besarnya pemain muda dan muka baharu, mampu membentuk keserasian dalam tempoh beberapa hari berbaki sebelum kejohanan berlangsung. Sudah tentu dengan situasi sebegini, saya ambil itu sebagai satu cabaran kerana kita tahu selalunya pertandingan AFF, Persekutuan Bola Sepak ASEAN, berlaku di luar tarikh kalender FIFA, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, sedikit sebanyak menjejaskan persiapan pasukan juga. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelab yang melepaskan pemain mereka. Walaupun ada sebahagian kelab tidak dapat memberikan pelepasan, saya tetap positif dengan barisan pemain yang kita miliki sekarang, katanya Tan Cheng Ho.